Assalamualaikum, saya Nur Safiina binti Muhammad Azdi, pengacara UiTV, TVPSS, SK Bandar Baru Pelangi, saluran informasi anda. Pada hari ini bersamaan 6 Februari 2026 telah berlangsungnya program kejohanan merentas desa peringkat sekolah bagi tahun 2026 di SK Bandar Baru Pelangi. Program yang dianjuran daripada unit kurikulum SK Bandar Baru Pelangi ini telah mendapat sambutan daripada ibu bapa, guru-guru dan komuniti setempat. Kejohanan merentas desa merupakan salah satu aktiviti tahunan SK Bandar Baru Pelangi yang sering mendapat sambutan dan sokongan oleh warganya. Aktiviti ini dianjurkan oleh unit kurikulum sekolah. Program ini hanya melibatkan murid-murid tahap 2 sahaja yang mengambil bahagian. Program merentas desa sekolah kebangsaan Bandar Baru Pelangi telah berjaya dilaksanakan pada waktu pagi dengan pengisian aktiviti yang terancang dan selamat. Program ini bermula seawal jam 7.30 pagi dengan aktiviti senam aerobik sebagai pemanasan badan bagi memastikan murid bersedia dari segi fizikal sebelum memulakan larian. Program ini turut disediakan dengan kehadiran Guru Besar SK Bandar Baru Pelangi, Puan Nuraini binti Surif, serta Yang di-Pertua PIBG Encik Razali bin Abdullah dan KSIB yang turut memberi sokongan dan galakan kepada semua murid serta warga sekolah yang terlibat. Program merentas desa ini juga merupakan salah satu acara penting dalam takwin sekolah kerana ia menyumbang sebanyak 20 mata kepada kejohanan sukan tahunan sekolah. Selain mencungkil bakat murid dalam bidang sukan, program ini turut bertujuan memupuk semangat kesukanan, disiplin, kerjasama serta gaya hidup sihat dalam kalangan murid. يا مرحب وحيا هيا 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 الحلم بسمانا وعلى الوعد جانا يلا نلعب سويا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua warga dan komuniti SK Bandar Baru Pelangi. Alhamdulillah, syukur hadrat ilahi, kita telah berjaya menangguhkan program inilah kejohanan merentas desa kita pada tahun 2026. Alhamdulillah, program berjalan dengan jayanya, semuanya berjalan dengan lancar, keselamatan murid pun terjaga. Dan terima kasih juga kepada Barisan Pentadbir kerana banyak memberi sokongan dan bimbingan dalam untuk menjayakan majlis ini dengan meriahnya. Kita dapat lihat tahun ni kita ada pintu gerbang. Itu hasil usaha daripada Guru Besar kita Puan Haji Nuraini. Terima kasih kepada Bonda. Jutaan terima kasih kepada barisan guru-guru sekolah, pagi, petang dan semuanya, dan juga staf-staf kebersihan, staf keselamatan dan juga staf pejabat dan sebagainya, staf pembantu-pembantu pengajar. Banyak yang membantulah secara langsung dan secara tidak langsung membantu dalam menjayakan program ini. Juga tidak dilupakan barisan ibu bapa dan guru di bawah pimpinan PIBG dan KSIB telah banyak membantu dalam memastikan keselamatan murid terjaga dan kelancaran program inilah juga terjagalah. Jadi ucapan terima kasih saya sampaikan kepada barisan ibu bapa yang diketuai oleh YDP kita, Haji Razali. Terima kasih banyak. Dan alhamdulillah, tahniah kepada rumah Laksamana kerana berjaya menjuarai lagi kejohanan merentas desa pada tahun ini. 3 tahun berturut-turut kita boleh kata treble lah, dalam bahasa bola treble. Dia tak ada treble di sini. Tapi tahniah lah, satu achievement yang kita patut kita kena note down lah, 3 kali berturut-turut. Alhamdulillah, tahniah. Yang lain bolehlah cuba lagi untuk tahun depan. Moga menjadi satu motivasi untuk rumah sekolah yang lain dan anak murid kita. Majulah sukan untuk SK Bandar Baru Pelangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Alhamdulillah, kejohanan merentas desa SK Bandar Baru Pelangi tahun 2026 telah berjalan dengan lancar. Pada hari ini saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat, kepada semua guru besar dan pentadbir, semua guru, semua jawatankuasa, PIBG, KSIB, pihak Polis Diraja Malaysia dan semua ibu bapa yang telah menjayakan majlis kita pada hari ini dengan jayanya. Alhamdulillah, semoga dengan kejayaan yang permulaan ini akan mendatangkan satu manfaat untuk semua murid dan juga untuk sekolah SK Bandar Baru Pelangi. Sekian, terima kasih. Majulah sukan untuk SK Bandar Baru Pelangi.
tahniah diucapkan kepada mereka yang memenangi kejohanan merentas desa di peringkat SK Bandar Baru Bangi. Yang tidak berjaya, jangan sedih-sedih ya. Kita cuba lagi tahun hadapan. Pihak sekolah juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan program ini. وعدا